Asyik berulang masalah yang sama je. Bosan lah. Semalam saya hadir program Sekawan Kancil di Setiawangsa. Terima kasih pada siapa-siapa yang tegur saya semalam. Semalam banyak catatan yang saya tulis dalam buku nota saya. Ada satu perkara yang menarik perhatian saya. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Perkara yang menarik perhatian saya adalah masa depan Parti Bersama. Saya nak mulakan dengan persoalan. Kenapa politik Malaysia sentiasa berulang dengan masalah yang sama? Parti berubah, gabungan berubah, tetapi masalah tetap sama. Apa yang rakyat nampak? Pakatan Harapan bergabung, berpecah, bergabung semula. Barisan Nasional, hubungan antara parti komponen berubah mengikut keadaan dan turut membuat gabungan baru. Perikatan Nasional, hubungan dan keseimbangan antara parti komponen juga sentiasa diuji. Apabila rakyat melihat perkara ini, rakyat akan mula tertanya-tanya. Adakah politik Malaysia sebenarnya sedang mencari penyelesaian atau hanya mencari solusi untuk terus berkuasa? Saya tunjuk infografik ni supaya korang boleh nampak dengan jelas apa yang berlaku dalam politik negara kita. Saya pasti korang semua nampak bahawa matlamat utama gabungan adalah kuasa semata-mata. Hanya ceplos-ceplos yang tak ada SPM saja yang percaya bahawa matlamat gabungan adalah demi kestabilan dan demi penyatuan ummah. Kita semua boleh nampak dengan jelas. Setiap kali pemimpin bertukar, parti akan bergolak. Setiap kali kepentingan bertembung, gabungan bergolak. Setiap kali pilihan raya semakin dekat, gabungan mula dikira semula. Kalau korang tak percaya, tengoklah nanti masa PRN Melaka. Inilah punca kenapa politik Malaysia sentiasa berulang dengan masalah yang sama. Korang sedar tak? Perkara ini akan berulang selagi kita sebagai rakyat, kita sebagai pengundi masih menyokong mereka. Tolonglah, jangan mudah percaya dengan slogan demi kestabilan dan demi penyatuan ummah. Saya percaya ramai rakyat Malaysia yang bijak dan tahu helah mereka. Saya faham selama ni korang semua tak ada pilihan. Tapi sekarang kita dah ada kuasa baru, new force, iaitu Parti Bersama. Parti Bersama tidak membina politik berdasarkan siapa boleh bergabung dengan siapa. Parti Bersama mahu membina politik berdasarkan apa yang boleh diselesaikan bersama. Parti Bersama berorientasikan penyelesaian, berasaskan kompetensi, berasaskan integriti, terbuka kepada bakat baru, fokus kepada mobiliti sosial dan mengutamakan institusi, bukan individu. Kita sudah melihat parti bergolak, kita sudah melihat gabungan berubah, kita sudah melihat pemimpin datang dan pergi. Tapi masalah rakyat masih tak berubah. Jadi, mungkin masalahnya bukan siapa yang memimpin gabungan. Mungkin masalahnya cara kita berpolitik selama ni. Sebab tu Parti Bersama bukan sekadar mahu menjadi parti baru. Parti Bersama mahu menjadi parti masa depan. Bukan politik siapa menang, tetapi politik bagaimana rakyat menang. Masa depan negara tidak akan berubah kalau kita hanya menunggu. Kalau kita mahu politik yang lebih bersih, lebih matang dan lebih fokus kepada penyelesaian, kita sendiri mesti berani menjadi sebahagian daripada perubahan itu. Jangan hanya mengeluh tentang politik lama. Bina politik baru bersama kami. Jangan hanya bercakap tentang masa depan. Jom kita bina masa depan bersama. Jom sertai Parti Bersama. Scan QR code yang saya tunjuk ni. Kerana perubahan bukan kerja seorang pemimpin. Perubahan adalah kerja kita bersama.
Akhir sekali, anak-anak kita akan mewarisi negara yang kita bina hari ini. Jadi, negara macam mana yang kita mahu tinggalkan kepada mereka? Jom sertai parti bersama, kita bina negara untuk generasi akan datang. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.